Masa untuk makan. Yen, kenapa awak makan sayur? Sebab sayur ni sedap. Tapi sayur tu pahit. Tengok Yen tu, dia makan banyak sayur. Muka dia dah merah. Kesian Yen. Mesti sebab sayur tu pahit. Aisyah, tak baik gelakkan Yen. Kenapa pula? Yen makan sayur tu sebab dia rindu ibu dia. Dulu, ibu Yen suka masak sayur. Yen, ibu dah masak. Jom makan. Ibu, kenapa ibu masak sayur? Yen tak suka sayur. Tapi, sayur ini sihat untuk badan. Yen tak nak makan masakan ibu lagi. Kemudian, 2 hari lepas, ibu Yen jatuh sakit. Dia pergi buat selamanya. Sebelum itu, dia sempat tulis surat kepada Yen. Yen, jangan lupa makan sayur ya, supaya badan Yen sihat. Walaupun sayur itu pahit, Yen tetap makan. Sebab dia rindu masakan ibunya. Jadi itulah sebabnya. Macam mana? Korang suka sayur atau tak? Cuba komen.